Okey, aku baca je dekat apa ni FMT cerita dia. Saravanan, menteri ni cerita dia. Timbalan Presiden MIC cerita dia. M. Saravanan ke Ayu Anwar Ibrahim PMX dia kata untuk mengeluarkan arahan kepada agensi dan jabatan kerajaan untuk tidak menggunakan istilah kuil haram. Cerita dia macam ni. Okey. Fine. Tak boleh pakai kuil haram. Betul, aku pun tak setujulah kuil haram cerita dia kan. Sebab macam kita guna tanah haram semua tak boleh, tak sesuai lah cerita dia. Tak apa cantik lah kan haram-haram ni kan. Haram halal. Takkan kuih halal kan cerita dia. Mana ada kuih halal. Betul tak cerita dia? Kan? Takkan ada kuih halal cerita dia. Jadi okay fine cerita dia. Aku tak setuju juga. Lepas aku sokong cerita dia benda ni. So aku punya pandangan lah kan. Pada Saravanan dan juga kepada semua orang lah cerita dia kan. Apa kata kita guna istilah setinggan? Sebab bila kita apa ni, bila orang tu meneroka penoka bandar sebagainya, kita istilahkan perkataan tu dengan cantik sedikit sebagai setinggan cerita dia, setinggan. So apa salahnya kalau apa-apa saja yang tidak mendapat kebenaran, tidak dapat apa kelulusan cerita dia, kita labelkan sebagai setinggan cerita dia. Itu aku rasa sesuai lah. Perkataan yang paling sesuai sekali. Kita tak elok lah pakai kuih haram. Sebab kalau ada kuih haram, mesti ada kuih halal cerita dia. Kan? Dia ada itu tak apa cantik cerita dia. Jadi untuk menyelesaikan semua masalah ini dan mencantikkan istilah ini, apa kata kita guna istilah kuil halal cerita dia. Bukan kuil halal cerita dia. Kuil setinggan cerita dia. Setinggan. Sorry, aku tersilap sebut tadi. Kita jadikan kepada kuil setinggan. Anything yang binaan setinggan, anything yang apa ni menduduki tanah orang lain dan sebagainya, tanah kerajaan, tanah rezab, tanah apa ni, hutan simpan sebagainya, kita katakan setinggan. Jadi pekebun musangking pun setinggan, kita kata apa kuil atau tokong atau masjid, even setinggan je dia. Kan kita labelkan senang, setinggan. Itu yang paling mudah sekali lah aku rasa untuk ini. Jadi betul lah, aku setuju lah cerita dia. Kan? Ya, mana-mana tak kisahlah. Dia kata, ini dah duduk lama 100 tahun, 130. Soalan aku simple je. Kenapa tak minta tanah, tak mohon tanah daripada dulu lagi, cerita dia. 130 tahun dulu tak reti nak mohon tanah ke? Cerita dia. Tak mohon geran ke? Kalau mohon mestilah pegawai pentadbir tanah ke, kalau benda tu tak ada masalah sebagainya, boleh lepas dia cerita dia. Gunakan pengaruh politik kau orang ke sebagainya. Tak ada masalah cerita dia. Itu yang isu dia. Kenapa tak selama ni tak nak request grant dan sebagainya, mohon. Kan? Tak nak kumpul duit, berlambak-lambak kumpul duit. Even batu cave tu sendiri pun. Banyak duit cerita dia. Tapi kenapa tak beli tanah tu daripada kerajaan? Tak apalah, kita anggaplah itu betul cerita lama lah cerita. Tapi yang mana-mana baru dia sebagai ni kuih-kuih yang mana ni kita anggap setinggan, patut roboh je cerita dia. Ini pandangan aku lah cerita dia. Sebab setinggan ni dia kena mohon apa pelepasan untuk dapatkan istilah apa ni, dapatkan tanah tu, dapatkan duduk situ cerita dia. So lebih baik kita guna perkataan setinggan lah cerita dia kan. Aku rasa lah tak boleh elok lah cerita kuil haram cerita dia. Sebab kata kalau kuil haram mesti ada kuil halal cerita dia. Tak honor lah pula kan. Jadi kita buatlah kuil setinggan cerita dia. Okey, Saravanan, tak ada masalah kan setinggan. Isu itu dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Standard dalam kita pun selama ni kita menggunakan perkataan setinggan untuk segala-galanya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.